随意附在手推车上，以免发生危险。感谢各位旅客的。Yay! Last flight Jeju Air! Yay! Last flight kat Jeju Air guys, and then kita akan sampai ke Jeju. Kita nak sampai ke destinasi. Wah. Lekor tak marah. Ya? Lekor tak marah ni. Okay guys, this is my second episode in Jeju. Let's go. Finally, we arrived in Jeju. Destinasi. Selepas beberapa flight, beberapa immigration, demi Jeju. Nampak dah hello Jeju. Yay, kita dah sampai ke Jeju guys. So jom let's go untuk the next journey ke diorang punya perhentian. So jom. Casey tak sejuk macam kat Gimpo tadi, tapi okey lah, dia berangin juga. So kalau boleh nampak kat sini, hello Jeju. Hello Jeju. So sekarang kita tengah tunggu tour guide. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Jeju dan diorang pick up kita orang dengan 2 van. Kita akan separate guna 2 van untuk pergi check in ke hotel dulu. And then masuk hotel dalam 30 minit macam tu kita akan rehat, semayang semua, dan kita akan keluar balik. So jumpa kejap lagi, okay? Dah tak ada dah, dah penat korang. Jumpa kejap lagi, okay? Kita dah sampai ke hotel. The Shinshin Hotel Jeju City. Pick up the luggage. Lisa. Tu, pukul 5 kat sana. Nanti kita tunjuk. Sekarang agak rushing, so kita kena cepat-cepat naik atas untuk solat and then kena kumpul balik. So lepas ni baru kita jumpa, baru kita atur everything, okay? So setiap bilik nanti depan ni macam train nombor 8 tapi ikut nombor kedua, ikut nombor depan. 309 maknanya tingkat 3. Kita rasanya semua tingkat 3. Wow. Bebek. Okay. This is our room untuk 4 malam. 4 malam. Okay guys, so kita rushing tadi. Sekarang kita dah sampai ke destinasi seterusnya. Kita sekarang dekat Seville Cafe. Kat sini orang selalu datang sebab dia tanam special bunga yang macam silver grass macam tu untuk jadi daya tarikan pelancong. Actually dia cafe tapi dia owner dia buat juga untuk orang datang tengok bergambar kat sini. So dia ada cafe. Cafe cantiknya. So dia ada Seville Cafe. Nanti batuk ke? Oh dia ada 2. Okay. Kita ada masa 1 jam untuk tekan gambar. Dia tutup pukul 6, sekarang pukul 5. Kat sini dia ada 2, satu silver grass, satu lagi yang pink mushli kot nama tu silap. So kita akan pergi tekan gambar. Sejuk. Jom, let's go. Semua cantik guys. Cantik gila. Ini yang warna silver, itu yang warna pink. Okay guys, kalau boleh nampak, weh bapak banyak weh. Tapi masalahnya dia curam sikit
Dia macam ni. So korang kena hati-hati. Kiri kanan ada macam ni. Cantiknya. Sejuk Sejuk. Semua sejuk. Wah, lagi banyak ah. Dia pokok dia macam ni guys. Kita duduk macam ni. Weh, kat Sasha lagi banyak weh. Kat Sasha lagi banyak. Nampak tak? Banyak gila. Kat situ pun banyak. Banyak gila. Wah. Oh my god, ini kan, ini tak tahu ladang apa weh. Aku daripada hujung sana sampai ke hujung sini. Tapi serius wajah dia sejuk. Tangan dah merah dah weh. Tangan dah merah tapi cantik, serius cantik gila. Wah, dengan pemandangan sunset. Estetik tak? Wah, okey tak serius saya bersiap. Nice. Tadinya kita orang turun sana. Turun betul lah. Nak naik tu Astagfirullahalazim. Dah suruh turun, nak naik susah. So sekarang ni kita nak pergi lagi satu. Kita nak pergi yang belah pink pula. Cantik weh, serius cantik. Estetik habis. Ni yang warna pink guys. Nampak tak? Cantik sangat. Rumput dia macam warna pink. See? Dia macam tembucut guys. Tembucut ke ni? Tapi dia warna pink. So guys, inilah orang kata ladang pink. Nampak tak? Dia kat depan dia nampak macam kecil-kecil tau. Dia macam tembucut kan? Macam tembucut dia warna pink. Tapi ni tembucut Korea. Okay, matahari nak terbenam dah guys. Sekejap je. Kita setengah jam kat sana, setengah jam kat sini dah habis. Tapi sumpah weh, satu pengalaman yang baru pun kita sejuk. Tangan merah dah. Tapi best. Mainly guys. This is the only one cafe yang ada dalam ni. Ada croissant. Oh, Mama suka yang ni. Mama, I wish you be here with me. Ada butterscone. Ada tangerine scone. Mama kena datang sini lagi sekali dengan kacik. Guys, kita dah sampai hotel. Sekarang kita nak relax lagi. Kita nak bersusah. Jangan dapat siumat kat situ. Jangan dapat yang boleh kat situ. So, diorang order makanan untuk kita. Makan malam. So kita tengok apa yang ada. Okay, diorang sediakan makanan. Ada sudu. Ada bancan. Okay. Bancan. Dan untuk malam dia orang bagi nasi dengan bancan. So jom kita makan dulu. Let's go.